Hello guys, ini video test drive Proton S70 Kita dah agak lama tak bawa kereta sedan. So hari ni kita berpeluang untuk bawa kereta sedan yang ini. Ini spek kereta ini ialah 3 silinder. Ini yang lama. Tapi angka nak bincangkan hari ini sama ada kereta ini masih baloi, sebab ada banyak yang akan jual kereta yang 3 silinder ini dan banyak di pasaran sebagai kereta second hand. So sama ada kereta ini baloi atau tidak untuk dibeli. So kita rasakan kereta ini. Kereta sedan dengan SUV biasanya satu ialah tempat duduk lah. Sedan kita duduk lebih rendah ke atas tanah. So kereta ini senang untuk dipandu masuk, seperti kereta Jepun lah. Anda masuk, ambil kunci, tekan start stop, dah jalan. Tak ada banyak masalah, tak ada banyak karena, bukan macam kereta Conti di mana anda masuk ada rasa kekok. Yang ini tak ada rasa kekok langsung. Masuk kereta seperti biasa, kereta-kereta Jepun. Ini pun boleh dikirakan rasa dia macam kereta Jepun. Dan kita dapat infotainment yang sangat besar. Dan meter digital. Mileage kereta ini baru 21,000 walaupun kereta 3 dapur. Mazda 3. So angka masuk, angka bagi first impression kereta ini. Masuk saja jalan, tak ada rasa underpowered. So kita akan bandingkan apakah rasa kereta ini dengan Vios, dengan Honda City dan juga dengan Toyota Altis dan juga Honda Civic. Angka belum bawa Civic FE yang baru, tapi Civic yang lama FD ada bawa. So angka nak bagi tahulah apakah beza. Sementara kita menunggu kereta 3 dapur kita di lampu merah, kita boleh rasa sedikit gegaran enjin. Okey, ada gegaran enjin. Kereta ni 21,000 lah mileage. Berapa tua angka tak tahu, tapi mileage dia 21,000. Masa kita jalan di atas jalan yang agak rata tetapi kasar sedikit, kita boleh rasa sebab kita duduk rendah, kita boleh rasa bahawa permukaan jalan kasar. Okay, visibility memang bagus, senang. Kita nak tengok motor-motor, kereta, lori, kiri kanan, rider, semua senang je. So dia punya cermin-cermin kereta ini besar dan senang untuk visibility bagus lah. Okay, kalau ada peluang, mungkin ada rezeki kita naik ke sana, kita tengok Dalam keadaan traffic jam, dia punya gearbox, rasa dia memang lancar. Lancar, bukan macam gearbox kereta lain. Ini 3 dapur lah so angka tak ada nak pergi baca spek dan lain-lain. Korang pergi semak spek sebab korang nak beli kereta kan. Korang pergi semak spek. So perbezaan, angka boleh bagi rasa perbezaan sebab angka pun sudah bawa kereta S70 yang 4 dapur yang baru tu. Dari segi kuasa memang 4 silinder lebih berkuasa daripada kereta yang ini. Tetapi kereta ini tak ada rasa underpower pun. Pick up dia pun baik, lebih baik daripada Toyota Vios, lebih baik daripada Honda City, lebih baik daripada Altis, lebih baik daripada Honda Civic. Memang sebab dia tak ada rasa lag. Dia tak ada rasa lag. Kau tekan minyak je, dia jalan je. Seperti relax je, secara relax. So memang dari segi pick up, kereta ini menang lah antara lawan dengan dua Toyota dan 2 Honda. So kereta ni dah agak tua sebab dia kereta kereta showroom. So boleh dengar bahawa bunga tayar ataupun tayar sudah agak lama bunyi tayar. So kita tengok apakah dia punya cermin. Single glaze saja, satu lapis saja. Tapi kalau kita bandingkan dengan Vios City
Angka rasa insulasi dia lebih baik. Okey, kita naik menaik, jalan menaik masih dengan secara senang lah, cara senang. So angka masuk D saja, angka tak ada main dia punya game manual ke apa ke, tak ada, masuk D saja. So pada kelajuan hampir 80 di jalan yang kasar, kita boleh dengar tayar noise, bunyi tayar lah, bunyi tayar. Okay, steering memang senang, memang ringan, steering ringan, tak berat. Body roll, ada ke body roll kita rasa memang sedan lebih baik daripada SUV lah dari segi body roll sebab dia lebih rendah ke atas, di atas tanah, ataupun lebih rendah, lebih dekat dengan jalan. Nanti kita lenjan sedikit, kita tengok apakah rasa. So dari segi insulasi bunyi, dia dikirakan lebih baik daripada kereta-kereta Jepun lah. Walaupun harga dia lebih murah. So kalau untuk unit second hand, kalau anda nak beli yang unit second hand, korang hanya kena perhatikan ataupun kau hanya kena bimbang tentang dia punya engine mounting engine. Sebab engine 3 dapur, so dia bergegar dan mounting dia akan haus dengan lebih laju lah, dengan lebih cepat. So itu satu barang yang korang kena tukar. Okay, selain daripada itu, barang-barang lain semua lebih kurang rasa dia sama je. Sama je. So bab maintenance tu korang kena cari siapa-siapa geng-geng di dalam channel kita, sama ada mereka yang pernah membawa kereta ni, mahal ke murah ke maintenance kereta ini. Itu angka kurang sikit, angka tak tahu, tak ada kawan. Okey, satu barang kereta ini, kalau anda tak pakai tali pinggang dan anda masuk ke gear D, dia tak akan lepaskan handbrake. Kereta ni memang pelik, kereta selamat lah. Dia mati-mati mahu anda memakai tali pinggang keledar sebelum jalan. Kalau tidak, dia punya parking light tak akan lepas, dia tak akan lepaskan handbrake. Itu satu. Hari ni uncle belajar. Pagi tadi uncle sudah ambil kereta, so uncle dapatlah sedikit. Okey, kita dalam situasi menaik, kita ke arah Genting lah, mana lagi kan. Garisan kuning boleh dengar, boleh rasa, tapi dia selesa. Dia bukan seperti kereta Ativa. Sorry, aku dah tersasul. Dia bukan macam kereta Ativa, bila anda di atas garisan kuning, dia melompat-lompat. Ini tidak. Ini tidak. Okay, lampu dia pun agak terang. Lampu dia agak terang. Kita belum di situasi yang agak mencabar. So dari segi straight line, handling dia okey lah. Handling okey. Dah, semua sangkut. Okey, kawan-kawan yang sedang menonton video ini, bagi tahu uncle sama ada korang minat tak video test drive sebegini. Kita duduk, kita sembang sekali dan kita survey kereta, tengok dia punya meter lebih cantik daripada City, Vios kan. Oi, apa dah jadi ni? Semua sangkut. Smartec sangkut, ini yang pelik sikit. Okay, ini yang pelik sikit. Mungkin dia tak ada balance lah. Okey, kereta ini ada auto hold dia ada auto hold. Okey, memang susah sikit kita menggunakan Smartec. Nak menghala ke macam mana. Okey, dah lepas.
Hei. Oh, dompet dah jatuh. Okay, relax, relax. Okay, so kita teruskan Kita teruskan pemanduan kita. Banyak yang tergesa-gesa. Okay. Dah, kita boleh lenjang kita ni. Kita tengok. Ini masih jalan yang rata. Tapi satulah berbanding Proton X50 facelift yang angka baru bawa, kadang-kadang yang ini rasa ini tayar noise memang bising lah. Mungkin tempat duduk lebih rendah pun lebih dekat pada bunyi Ada ke? Adakah itu satu faktor? Okey, dengan senang saja sudah capai kelajuan yang maksima dah di atas highway. Oi, Hilux bawa laju boy. Mentang-mentang diesel dah murah, dia bawa macam hantu, kau tengok. Macam hantu. Tergesa-gesa pergi ambil durian kot. Ini semua lori durian, pickup durian. Okey, dengan perlahan. Dia ada feature apa ni? Bila kita dekat dengan kereta depan, dia akan bagi tahu kita itu ialah feature Proton lah. X50 pun ada. Kenderaan yang lain bawa Proton pun ada Itu dia punya ADAS lah. Salah satu. Okay, kita ambil corner. Kita rasakan pada kelajuan yang lebih tinggi. Okay, ada laju sedikit. Dan bila kita lepas had laju, highway sikit, dia dah bagi tahu ting ting ting, kau kena perlahan dengan kereta. So pada kelajuan 100 110, kereta ini masih dalam kawalan dengan senang. So dari segi ketenangan kereta banding dengan Honda City, banding dengan Toyota Vios, kereta yang ini kereta yang lebih besar. So Proton pun klasifikasikan bahawa kereta ini sebenarnya hampir segmen Civic lah. So kalau kita bandingkan dengan Toyota Altis dan Honda Civic, ketenangan kereta dari segi pemanduan bila kita di jalan yang belok-belok ni masih okey, tapi angka rasa Honda Civic mempunyai kecengkaman jalan yang lebih baik. Corolla Altis dengan yang ini hampirlah sangat dekat. Hampir dekat. Ini dari segi kawalan kereta dan betapa melekatnya kereta di atas jalan. Itu pun juga bergantung pada tayar yang anda gunakan. So sebelum ni masa Uncle test drive Altis, Civic, itu semua kereta kawan. So bila kereta kawan, mereka menggunakan tayar yang lebih baik lah. Ini tayar kereta showroom.
So tayar standard je. So tapi masih boleh mengawal kereta dengan senang. So tidak macam mana, dah over limit dia tak bagi dia tak bagi over limit. So inilah kereta Proton S70. Kalau korang bawa family, kereta ini lebih besar daripada City, lebih besar daripada Vios. Altis pun tempat kepala orang yang tinggi duduk di belakang. Vios akan kena atas bumbung. Yang ini dan Civic lebih besar. So secara kalaulah S70 3 dapur second hand, 2 tahun mungkin 3 tahun dijual dijual pada harga 40 ke bawah, mungkin anda boleh pertimbangkan lah. Sebab sebuah kereta yang besar, tenang. Dari segi minyak angka belum tahu lagi, sebab kita baru bawa kereta ni tak sampai beberapa jam dari pagi, so tak dapat tahu. Nanti lepas angka akan bagi macam mana rumusan di akhir video ini, sama ada kereta ni makan minyak atau tidak, sebab kita menghala ke atas genting. Nanti akan bagi tahu so apa yang anda nak pertimbangkan ialah dari segi kelas kereta ini dikelaskan kelas Altis dan Honda Civic. Tapi kalau anda nak beli kereta second, sama ada anda nak beli Vios ataupun nak City, Altis ataupun Civic, kereta ini pun boleh anda pertimbangkan. Tapi anda kena pergi research lah, apakah cost maintenance, apakah barang-barang yang selalu ditukar oleh kenderaan yang ini, terutamanya yang 3 dapur lah. Yang 4 dapur memang best seller lah, enjin yang sangat-sangat berkuasa, semua akan lari macam tu. Ini lebih kepada kereta family. Angka rasa kalau anda tidak pentingkan brand, kereta ini memang senang lah untuk family. 5 orang di belakang, agak besar, boot yang besar, lebih besar daripada Vios ataupun City ataupun Ativa, ya. So pada harga 40, kalau anda boleh carilah 40 kereta 2-3 tahun, memang baloi. Okey, kalau ada barang macam tu lah. Uncle tak tahu apakah market value, tapi uncle pada pandangan uncle itulah harus jadi harga yang baloi ataupun harga jackpot. Orang yang nak jual kereta, dia dah tak kisah dah, dia nak beli kereta baru. Dia tak kisah apa-apa dia jual kereta lama dah, dia nak jual je. Okey, harap-harap korang dapat cari. So itulah sedikit sebanyak pemanduan test drive kita dan juga sembang kita tentang kereta ini sebagai kereta second. Perbezaan kereta ini dengan yang 3 dapur, S70 3 dapur dengan S74 dapur, perbezaannya agak ketara dari segi engine lah, performance engine, dari segi pickup. Dan itu pun kalau kau beli 4 dapur akan makan minyak tau. Jangan kau nak lari je, tapi bila kereta boleh lari dengan power, dia akan makan minyak lah. Okey, so itu saja. Ada apa-apa bagi komen di ruangan komen, kita akan jawab di sana dan Angka akan bagi satu rumusan sama ada kereta ini makan minyak atau tidak. Okey, so jumpa lagi. Bye bye.